Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera. Assalamualaikum dan hai, nama saya Rabiatul Adawiyah binti Zul Amali. Saya dari kelas AT48A. Hari ini saya akan menerangkan pelaksanaan pengajaran matematik tingkatan 4 menggunakan bahan bantu mengajar yang dinamakan Maths Cinema Serakan Data. Bagi subjek matematik, bidang pembelajaran yang terlibat ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Standard kandungan bagi pengajaran ini ialah sukatan serakan, manakala standard pengajaran 8.2.2 iaitu menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Hasil pembelajaran bagi pengajaran ini ialah murid dapat menerangkan kelebihan dan kekurangan sukatan serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kedua, murid dapat memilih formula sukatan serakan yang paling sesuai bagi situasi data tak terkumpul yang tertentu. Ketiga, murid dapat menilai kestabilan data berdasarkan perubahan nilai sisihan piawai. Dari segi kaedah mengajar, saya menggunakan kaedah perbincangan kumpulan, soal jawab serta latihan yang berasaskan pengalaman. Kaedah ini dipilih bagi menggalakkan penglibatan aktif murid serta meningkatkan pemikiran kritis dan komunikasi matematik. Bahan bantu mengajar utama yang digunakan ialah Maths Cinema Serakan Data, iaitu satu bahan mawjud berbentuk permainan berkonsepkan pawagam. Ini merupakan kerangka yang saya buat sebelum saya melaksanakan bahan bantu mengajar saya. Oh kekanda jangan iri hati, Dinda naik pangkat lagi. Dan ini pula merupakan simulasi penggunaan bahan bantu mengajar saya, Maths Cinema Serakan Data. Jadi, saya akan menerangkan cara menggunakan bahan bantu mengajar saya iaitu Maths Cinema Serakan Data. Bahan ini direka seperti pengalaman memasuki pawagam. Murid akan melalui beberapa stesen sebelum masuk ke pawagam. Dan setiap stesen mempunyai tujuan pembelajaran yang tersendiri. Antara bahan yang saya guna hanyalah kotak, straw, lidi, botol dan gambar yang diprint. Ini adalah cara bermain Maths Cinema Serakan Data.
Sebelum memulakan permainan Mat Cinema, murid akan menjalani satu aktiviti awal iaitu permainan kad Mix and Match. Permainan ini bertujuan membantu murid memahami konsep asas sukatan sewakan. Selain itu, Mix and Match juga adalah untuk membantu mengelakkan pelajar berebut ketika bermain kotak Maths Movie. Terdapat 3 set Mix and Match. Wakil daripada setiap kumpulan akan bermain awesome sesama ketua untuk menentukan giliran. 3 kumpulan terawal akan bertanding dan menyelesaikan set Mix and Match. Kumpulan yang dapat menyiapkan set Mix and Match dengan laju dan tepat dan disemak oleh guru berpeluang untuk memilih tiket murid terlebih dahulu dan diikuti dengan kumpulan yang seterusnya. Cara bermainnya, pelajar perlu menyusun soalan pada kertas coklat cair dengan jawapan yang tepat pada kertas coklat ram pekat. Susun mengikut turutan, kemudian pin semula dengan pin yang disediakan. Kemudian, Yang pertama, murid dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 orang. Setiap kumpulan akan beratur untuk memulakan permainan. Kedua, murid akan memilih tiket movie. Alat ini boleh dipusing dan murid akan memilih satu daripada 3 movie yang disediakan. Setiap movie mewakili satu sukatan sewakan iaitu antara julat dan julat antara kuartil atau variance ataupun sisihan piawai. Ketiga, selepas memilih movie, murid akan mengambil tiket movie di bahagian tepi. Di bahagian itu, terdapat soalan yang berkaitan sewakan data yang perlu diselesaikan sebelum mereka dibenarkan masuk ke pawagam. Keempat, murid akan menonton teaser iaitu nota ringkas yang disediakan di dalam bentuk skrin. Nota ini boleh dipusing dan digunakan seperti TV sebagai rujukan untuk membantu murid menyelesaikan soalan pada tiket itu. Kelima, selepas berjaya menjawab soalan, murid akan membayar tiket dengan memusingkan roda pilihan. Roda ini menentukan kaedah pembentangan murid untuk jawapan pada tiket itu sama ada membentangkan jawapan di hadapan guru, membentangkan kepada 2 orang rakan atau menghantar jawapan tanpa pembentangan. Melalui pembentangan ini, murid akan menerangkan jalan kira dan justifikasi pemilihan sukatan sewakan yang sesuai. sebagai latihan pengukuhan, setiap kumpulan yang berjaya bentang dengan tepat soalan pada tiket movie akan diberi peluang memilih QR Code. QR Code tersebut mengandungi set soalan latihan kerja rumah. Setiap pelajar akan mendapat satu QR Code dan guru akan meminta pelajar tampal QR Code tersebut pada buku tulis. Guru akan mengingatkan pelajar supaya mengakses dengan scan soalan tersebut apabila tiba di rumah dan jawab soalan pada QR Code tersebut. Jawapan perlulah dibawa ke kelas yang seterusnya. Pendekatan ini membolehkan pembelajaran diteruskan di luar bilik darjah serta membantu guru menilai kefahaman murid secara berterusan. Dalam pelaksanaan aktiviti Mat Cinema sewakan data, intervensi pembelajaran turut dirancang bagi memastikan kefahaman konsep murid dapat diperkukuhkan secara menyeluruh. Intervensi ini tidak dilaksanakan serta-merta semasa sesi pembentangan kumpulan. Sebaliknya, dilaksanakan dalam satu sesi refleksi kelas selepas semua murid menyelesaikan aktiviti permainan. Sewaktu bermain Maths Movie di stesen bayar iaitu pembentangan, guru akan membuat pemerhatian dan menanda kumpulannya menunjukkan kesalahan konsep atau pengiraan. Sebagai contohnya, dalam pemilihan atau pentafsiran sukatan sewakan seperti variance atau sisihan piawai. Selepas aktiviti selesai, guru akan mengambil masa dalam 10 minit untuk membincangkan kesalahan konsep yang dikenal pasti. Wakil kumpulan yang mendapat jawapan yang salah akan diminta membaca semula soalan yang diterima dan guru akan membimbing murid memahami di manakah kesalahan pemikiran konsep berlaku serta mengapa sukatan sewakan tertentu lebih sesuai digunakan dalam situasi tersebut. Pendekatan ini membolehkan intervensi dijalankan secara pembelajaran seluruh kelas di mana semua murid dapat belajar daripada kesalahan yang sama, bukan hanya kumpulan yang terlibat. Melalui intervensi ini juga, guru menyediakan scaffolding berfokus konsep bagi membantu murid membina semula pemahaman yang betul sebelum mereka meneruskan pembelajaran yang seterusnya. Secara tidak langsung, intervensi ini juga menyokong pelaksanaan pentaksiran formatif dalam membantu guru menilai tahap kefahaman murid secara lebih bermakna. Secara keseluruhannya, Mat Cinema sewakan data ini membantu murid memahami konsep sewakan dengan lebih bermakna, menyeronokkan dan berfokuskan pemikiran aras tinggi. Murid bukan sahaja mengira, malah menilai, membanding dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Harapan saya melalui bahan bantu mengajar ini ialah murid dapat memahami perbezaan dan kegunaan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai serta
mampu memilih sukatan sewakan yang paling sesuai bagi menghuraikan data tak terkumpul. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.